Okey. Untuk cerita pada hari ni lah yang pertama ni, kisah ni disampaikan oleh Nur Azlina Ujang. Cerita ni kan pasal satu amaran yang selalu kita dengar dari orang tua-tua dulu, tapi kadang-kadang kita tak ambil peduli. Dan disebabkan dia ni degil sangat-sangat, akhirnya dia nampak sendiri kenapa orang tua selalu pesan jangan buat macam tu. Dan kalau anda semua dah bersedia, jom kita mulakan. Dulu, masa saya sekolah rendah dululah bang setiap kali cuti hujung minggu, mak mesti hantar saya balik kampung tau. Untuk nak balik kampung tinggal dengan nenek lah. Rumah nenek saya tu bang, rumah kayu tau. Yang jenis tinggi tu. Bawah rumah tu pula lapang. Memang tempat paling best lah untuk nak main pondok-pondok. Tapi bang, setiap kali masuk waktu maghrib, nenek mesti akan jerit kat saya. Tina! Tina! Hei! Naik atas cepat! Sudah-sudahlah tu! Jangan main bawah tu lah! Nanti kena sorok dengan bunian nanti! Naik! Kan saya masa tu bang, baru dah jam 4. Dan macam biasalah bang, budak-budak kan. Bila dah main tu memang tak ingat dunia. Nak dijadikan cerita lah Satu hari tu bang, saya main dengan sepupu, dengan kawan-kawan dekat bawah rumah tu kan. Dan kita orang macam biasalah budak-budak perempuan main masak-masak. Ambil daun-daun buat lauk, pasir dibuatkan jadi nasi. Memang seronok sangatlah. Tapi budak-budak macam ni lah bang main punya main. Tak sedar bang, hari dah masuk waktu maghrib. Sorang-sorang kawan saya dah balik. Yang saya pula masih leka lagi duk main kan. Tiba-tiba saya rasa macam ada orang perhati tau. Bila saya pandang kiri, pandang kanan, tak nampak siapa-siapa pula. Tapi bila saya tunduk balik tengok tempat yang saya tengah main tu kan, saya nampak ada tangan bang. Ada tangan hitam, panjang, kotor pula tu. Dan tangan tu keluar dari celah lantai papan rumah atas tu. Dan tangan tu saya perasan dia macam nak capai saya tau.